Setiap orang mempunyai stake di kepada mereka. Hanya tahan selama 10 minit tanpa digigit hingga mati. Anda akan mendapat $1 juta. Namun, lelaki berkaca mata itu dengan angkuhnya meluahkan rasa tidak puas hatinya. Tersilap mempercayai bahawa stake boleh melindungi diri anda. Akibatnya, cicak itu mengetap bibirnya pada detik berikutnya. Ia sangat menyedihkan sehingga saya dihantar ke hospital. Dua peserta sangat ketakutan sehingga mereka berhenti serta-merta. Hanya tinggal 4 kepada sahaja lagi untuk diperagakan. Tetapi hanya ketika beberapa orang sedang berdoa dengan senyap, cicak monitor tiba-tiba berdiri. Setelah berfikir sejenak, tiba-tiba dia meluru ke arah lelaki berjanggut itu. Cicak pemantau kemudiannya mendekati beruang itu. Tetapi untuk membayar hutang judi, Siong dah terpaksa mengetap gigi dan berterusan. Sehingga cicak itu membuka mulutnya yang berdarah itu barulah dia berputus asa. Saya lebih suka pergi ke kilang untuk membuat skru. Bagaimanapun, Siong dibebani dengan gadai janji dan pinjaman kereta. Walaupun cicak gergasi itu boleh membuat pukulan maut pada bila-bila masa, tetapi untuk membayar balik wang itu, saya lebih rela mati daripada mengalah dengan stake itu. Di bawah pandangan ngeri pesaing, dia sebenarnya meletus dengan kekuatan mulut yang menakjubkan, menggigit kepada biawak. Kakak ipar yang ketiga sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Membantu lelaki kejam ini menyingkirkan statusnya sebagai hamba rumah.